Episod kali ini kita ke Hat Nyai, sebuah bandar sepadan yang terkenal dengan makanan, shopping dan semua benda viral yang murah. Dari udang bakar yang juicy, colik yang pedas manja, sampai air buah yang sangat fresh di tepi jalan. Sepanjang jalan kita boleh nampak ada kabel banyak sangat berselirat. Itu sebenarnya bukan kabel elektrik, ianya adalah kabel communication. Dan kita nampak juga ada beras yang dijual di tepi jalan. Kita singgah di kilang Irawadi, kilang minyak panas, shopping di Nura Plaza, Central Hat Nyai, Boots, kedai RM1.30, dan akhirnya kita meriahkan malam kita di Asian Night Bazaar. You all nak tahu tak apa yang paling berbaloi? So you all kena tengok video ni sampai habis. Sebab apa, kita akan bagi tahu apa benda yang kita borong dekat sini. Dan yang paling best sekali, benda apa yang kita makan dekat sini. Hari ni kita masuk border tapi tak ada apa-apa, tak ada jam. Maksudnya tak ada jam, selamat. Sebab semalam kalau ikutkan dekat border lebih kurang 2 hari lepas kot. Semalam dan 2 hari lepas lebih kurang 5 jam. Hi everyone, mula-mula kita kena tekan dekat link ni, TDAC Immigration. So kena pilih bahagian arrival card. Okay, dekat arrival card ni isilah semua information ni. Kat dalam ni dia akan minta untuk personal information, nama apa semua. Jangan lupa letak binti ataupun bin dekat sini, middle name. Bahagian atas ni family name ni adalah nama family lah. Kalau macam Nita, family Zur. Then nama penuh lah. Pasport, masukkan pasport number, pilih Malaysia. Okay, letakkan birthday, letakkan occupation, pilih female, country mana, tinggal kat mana, apa semua. Lepas tu submit. Bahagian kedua adalah pada bahagian trip and accommodation information. Apa yang penting adalah kena tahu alamat tempat yang kita nak pergi tu, tempat tinggal kita dekat sana. Kena tulis kat situ arrival bila, lokasinya dekat mana, apa alamat address dia, dan bila tarikh balik. Kat situ akan ada confuse sikit. Yang arrival tu maksudnya tarikh kita sampai dekat Thailand. Bahagian departure, pilih untuk balik ke Malaysia. Kemudian nanti akan diminta health declaration. Jangan lupa letak kat situ you punya email address dan sebagainya. Kemudian nanti check dekat email, akan dapat notification. Very easy. Dah selesai. Tak sampai berapa second terus akan dapat permit untuk masuk tu. Kalau naik kan memang kena bawa luggage apa semua turun. Kalau naik kereta persendirian tak perlu. Just proceed je dekat tempat bawa kenderaan tu lah. Okay, ni nak cop pasport Thailand Tadi dah lepas border Malaysia, sekarang nak masuk border Thailand. Okay, tadi kita baru je lepas custom. So kita dah keluar dekat area ni. So jom. Okay, inilah danau. Kita berhenti makan. Jom. Beras siam. Betapa. Ini pergi dekat ni, minyak angin. Minyak angin Thailand. Galeri kat sini. Galeri. Kelas Jalan-jalan baik itu Irawadi. Irawadi merupakan cabang di Irawadi berbau. Yang berbau. Ini ada pasawaman Bangkok. Tapi sekarang yang terbaik
kita dekat Boots. So kalau siapa datang ke Thailand, okay, wajib untuk masuk ke Boots ni. Jom kita tengok dia ada apa kat sini. Macam-macam ada. So ni niacinamide Boots serum. Boleh letak dekat badan Ni jenis proretinol. This one is this one. Macam-macam. Okay, Nivea dia ada macam-macam Nivea kat sini. So dia ada perasa peach, dia ada perasa raspberry, red velvet, ada pistachio. Ni pistachio. Ni melon. Banyak rasa ni. So memang you all kena beli ni lah. So kalau datang Boots kena beli this one lah. Buttermilk. Yang ni kita beli this one. Lepas tu and then this one berry bliss cheesecake, peach cotton candy, strawberry sundae, raspberry red velvet cake, pistachio dan juga melon. So and then this one bargaining. Depan booth ni ada jual makanan halal. So kat sini boleh pilih lah nak yang mana. So kita orang beli this one, dah choose this one. Lepas tu tunggu dia masak. Dia masak, dia letak dalam macam tu. Kalau puyuh kat Arul. Cantik lah. Lu puyuh. Kita pergi kedai RM1.20, RM1.30. So boleh beli semua ni. So ambil je lah apa-apa kat sini. Harga dia RM1.30 je. Kita beli banyak barang, 30 barang, 300 baht je. Macam-macam kita beli. Macam kedai RM2 kita lah. Inilah kedai yang famous juga untuk handbag dia, Gentlewoman. Pergi mana-mana cari Atroman. Sedap. Sos ni pun sedap. Celup tepung lah. Hi everyone, kita datang ke mana ni? Asian Night Market. So kita kena pergi tengok apa ada kat sini. Macam-macam ada ni. Ni baru betul. Ni baru betul datang ke Thailand kena macam ni. Betul Thailand. Terima kasih kerana sudi mengikuti vlog kami hari ini. Tapi jangan berhenti di sini ya, sebab esok lebih istimewa. Kami akan ke Songkhla, singgah naik gajah, naik feri bawa kereta dan tentunya mencuba lagi pelbagai juadah lazat di Thailand. Jika anda sedang mencari inspirasi untuk percutian atau sekadar ingin melihat keindahan dan budaya di negara jiran kita ini, kami jemput untuk anda ikut siri seterusnya pada hari kedua dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Selamat bercuti dan semoga hari anda seindah percutian ini. Bye everyone. Sedap. Betul bakar kat sini. Bakar pula goreng.
dengar. 1, 2, 3. Welcome. To Thailand. Cakap macam ni. Welcome to Thailand. Welcome to Thailand.